Persoalan aku sekarang ni, apa yang korang takut sangat dengan kita orang ni? Orang macam aku. Aku sekadar rakyat biasa, tak ada kena dengan politik, dengan tak terikat dengan mana-mana parti politik. Senang je, aku bukan saitro macam korang. Faham? Alright. So kau dengar aku cakap ni aku pemangkah PH 1.0 dan 2.0. Yang di mana kali ni aku bersuara, aku buat konten ni bukan sebab nak apa-apa pun. Sebab aku perasan merapu, merepek, merapan kerajaan ni daripada tahun pertama aku dah perasan. Kita sudah undi you mah, walaupun tak menang secara majoriti. So tertanya, okay, kenapa yang kau takut sangat? Aku tak katalah aku ni power ke sampai kau takut, tapi cara korang ni semua Barisan Harapan, apa yang kau takut sangat dengan kami yang rakyat biasa ni? Kami tak ada kuasa mah. Apa sebab you mau tutup mulut kita orang? Apa kita orang cakap benda yang salah ke? Itu dia persoalan dia. Kalau kita orang ni diberi hak untuk bersuara dan sebagainya seperti mana korang claim, apa hal macam orang macam Abah Inspirasi tu ditutup mulut dia kau-kau sampai beratus akaun dah. Okay, fine. Nampak dia pegang bendera apa semua parti dan sebagainya, tapi apa masalah dia? Itu hak dia kan. Kenapa? Itu tak cerita lagi lah Aziz dan sebagainya. Okey, tak apa, tolak tepi orang besar-besar ni. Lepas tu orang macam Nawat, apa sebenarnya yang korang takut sangat? Korang tak takut. Kami ni orang biasa-biasa. Tapi apa yang kau takut sangat dengan cara korang ni? Nampak macam korang takut. Apa yang korang insecure sangat dengan kami? If your kerajaan is really goddamn good, padu seperti mana yang kau suka kaki claim, why do you need your ceplos-ceplos? Orang macam aku bukan setro. Aku tak dibayar. Cuma aku dah rasa tanggungjawab. Aku malu dengan yang aku rasa, ni this is harapan for Malaysia. Pangkahlah dorang ni. Malaysia akan jadi Malaysia baru. Ada perubahan. Sekali betul berubah Malaysia. Benda yang sebelum ni tak pernah membawa masalah pada kami, perpaduan kami sebagai rakyat Malaysia, semua kau nak sentuh. Orang yang konon kau cakap jangan bagi kuasa, inilah sebenarnya pemusnah negara. Sekarang kau yang bersama dengan mereka. Kau tengoklah betapa kotornya. Kau tak perlu jadi orang politik sangat pun. Kau dah boleh nampak, kalau kau ada otak, ada akal yang masih berfungsi, tak payah fikir deep-deep, kau akan nampak bahawa kerajaan sekarang ni the worst kerajaan ever. Sorry, aku bersuara, nak tangkap aku pula. Ini pendapat aku. Kalau salah, sorry lah. Betulkanlah mana yang salah tu. Boleh?